Saya Syamil. Saya Aina. Saya Masya. Saya Lisa. Saya Farah. Saya Atin. Pada podcast pada hari ini, kita akan membincangkan tentang pengangguran dalam Malaysia, khususnya bagi golongan wanita. Pengangguran di Malaysia telah mencatatkan angka yang sekitar 3.1 hingga 3.5%, yang mana wanita merupakan golongan paling tertinggi, iaitu 3.5% dengan jumlah 352,000 orang. Farah, apakah anda rasa tentang pengangguran wanita itu? Menurut Jabatan Perangkat Malaysia, pengangguran wanita merujuk kepada individu yang tidak bekerja, tersedia untuk bekerja dan aktif mencari kerja dalam tempoh 4 minggu sebelumnya. Wanita berumur 15 hingga 64 tahun, termasuk yang ada tanggungjawab keluarga dari segi ibu tunggal dan yang bekerja dalam sektor tidak formal. Dari sudut teori pula, saya cadang teori The Economy of Discrimination oleh Gary Becker, dan teori modal Nisa ini sangat relevan dengan isu kita pada hari ini, sebab teori tersebut menjelaskan tentang diskriminasi dengan perbezaan upah lelaki dan perempuan. Apa pendapat anda? Betul tu Atin. Selain itu, model overcrowding oleh Berman juga membantu kita faham kepada upah dan peluang kerja wanita yang terhad, kerana mereka sering terpaksa bersaing dalam sektor tertentu yang sudah penuh dan sesak. Jadi, berdasarkan apa yang mereka katakan tadi, apakah yang menyebabkan wanita terdedah kepada pengangguran? Pada pandangan saya lah, ini kerana kebanyakan wanita sekarang bekerja dalam sektor yang tugasan rutin dan berstruktur. Jadi, ia mudah digantikan oleh mesin. Selain itu juga, mereka ni banyak bekerja dalam sektor tidak formal dan separuh mahir, di mana ia paling terkesan dengan perubahan teknologi. Jadi, apa cadangan dasar yang sesuai untuk isu ini, Alisa? Bagi saya, cadangan dasar yang sesuai untuk isu ini adalah memperluaskan peluang kerja, fleksibel dan menyediakan subsidi penjagaan anak serta kemudahan awam masa wanita. Ini adalah untuk membantu mereka kekal dalam tenaga kerja. Itu sahaja daripada saya. Berdasarkan apa yang dinyatakan tadi, dapat dirumuskan bahawa untuk mengatasi isu pengangguran dalam kalangan wanita di Malaysia memerlukan sokongan daripada semua pihak, termasuk penjagaan anak-anak, kerja yang fleksibel serta insentif bagi syarikat yang menggalakkan pemasukan pekerja wanita dalam sektor tersebut. Sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih. Bye.